Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan rancangan program online Legal Clinic, suatu program advokasi literasi undang-undang syariah yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan kerjasama Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan. Dan kepada para penonton sekalian, kami amat bersyukur dan dapat kita kembali bertemu untuk sesi topik online Legal Clinic pada kali ini dengan tajuk yang kita tampilkan, iaitu Nafkah Anak Tak Bayar, Apa Tindakan Ibu dan Kuasa Mahkamah Syariah. Jadi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang topik yang akan kita bawakan pada hari ini, izinkan saya untuk mewar-warkan kepada para penonton sekalian. Dalam program online Legal Clinic ini, kita amat alu-alukan para penonton yang mengikuti ini untuk tekan butang like dan share di laman Facebook yang tuan-tuan para penonton ikuti ini. Dan selepas itu kita boleh war-warkan lagi kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat di luar yang mungkin ingin nak tahu dan juga dapat kita kongsikan tentang ilmu baharu berkaitan dengan perundangan syariah di negara ini. Jadi tuan-tuan para penonton sekalian, bagi program online Legal Clinic ini, kita turut menyediakan perkhidmatan e-konsultasi, iaitu sebuah platform khidmat nasihat syariah berkaitan dengan prosedur ataupun isu-isu substantif di mahkamah syariah. Jadi kalau para penonton sekalian yang mungkin ada persoalan yang ingin diajukan, tetapi mungkin dalam ruang yang agak terbuka ini mungkin rasa tak begitu sesuai dan selesa, boleh membuat pengisian di ruangan komen yang kita ruangan komen rancangan ini dan boleh buat mengisikan maklumat berkaitan, dan kita akan tentukan tempoh ataupun masa untuk para penonton yang mengisi e-konsultasi ini. Akan ada sesi bersama dengan para pegawai daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan insya-Allah kita akan cuba memberikan khidmat nasihat yang berkaitan dengan kes dan ataupun isu yang berkaitan dengan permasalahan yang ditimbulkan. Dan juga kalau bagi yang mengikuti, baik sama ada di rumah ataupun di pejabat pada masa ini, boleh turut mengisi borang maklum balas untuk mendapatkan e-sijil penyertaan bagi program online Legal Clinic kita pada kali ini. Jadi itu serba sedikit tentang pengenalan kepada para penonton yang bersiaran untuk dengan program kita pada kali ini. Dan tanpa membuang masalah, saya ingin memperkenalkan tetamu panel undangan kita pada hari ini, iaitu Dr. Siti Madihah binti Ruzmi, Penolong Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah amat baik. Kita pun amat terujalah nak bersama dengan Tuan Ami Firdaus hari ini. Okey, terima kasih Doktor. InsyaAllah, terima kasih selamat datang ke studio kami pada hari ini. Dan sedikit pengenalan trivia tentang Yang Berusaha Dr. Siti Madihah. Sebelum ini beliau merupakan pegawai penyelidik di Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, dan beliau juga bertugas sebagai pendaftar di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut. Beliau juga merupakan pemegang tauliah mediator bertauliah daripada Accord Group, dan juga sekarang menjawat jawatan sebagai Penolong Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi bila saya sebut pangkal nama itu Dr. Siti Madihah, pengajian tertinggi beliau di peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang. Betul, Doktor? Ya, betul. Okey. Baik. Jadi para penonton sekalian, kita akan mulakan untuk fokus kepada topik yang akan dibicarakan oleh panel kita pada hari ini. Jadi tapi sebelum itu, kita lihat dahulu VT yang telah pun disediakan. Silakan.
penonton, itu sedikit bingkisan tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi kita mulalah doktor, kita mula sedikitlah tentang topik kita, nafkah anak tak bayar, apa tindakan ibu dan kuasa mahkamah syariah ini. Jadi doktor, lazimnya lah umumnya isu nafkah ni dia sentiasa relevan pada banyak keadaan lah. Dan apa yang sering kita dengar ditimbulkan, mungkin dah ada nafkah, ada perintah nafkah sebagai contoh, tetapi tak diikuti ke, tak dibayar ke, ada culas pembayaran di situlah. Jadi ialah bila kita tengok kepada komen-komen netizen dan seumpamanya berbangkit tentang kupasan sejauh mana nafkah ini, skop dia macam mana, kan, berapa luas kategori dia. Tapi mungkin dalam konteks kita, topik kita pada hari ini ialah nafkah anak. Jadi sebelum kita tinjau lebih jauh, mungkin doktor boleh mulakan tentang apa sebenarnya konsep nafkah anak ini dalam perundangan syariah dan juga dari segi hukum syarak juga. Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan Amir Firdaus. Saya mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'. Baiklah, orang kata saya teruja hari ini sekali lagi. Terima kasih kepada tim online Legal Clinic yang orang kata sudi menjemput saya sebagai panel ni hari ini Tuan Amir. Sebab sebenarnya saya rasa orang sebelah saya ni lagi senior daripada saya dalam bidang. Sebab saya rasa beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah di bahagian Sekuan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Tu yang saya rasa saya duduk dengan sebelah figura hebat sebenarnya. Jadi saya nak bercakap ni sebenarnya saya rasa kerdil sangat. Ni Tuan Amir. Jadi hari ni kita macam apabila saya diberi tanggungjawab ni, saya rasa macam saya cubalah, kita cuba buat yang terbaik. Kan kita cubalah kupas. Mungkin ada yang tahu, ada yang dah tahu Tuan Amir. Betul. Ada yang tidak tahu, ada yang mungkin tak aware. Tak rasa macam benda ni penting. Tapi saya sangat tertarik dengan konsep yang ataupun yang Tuan Amir ceritakan ataupun explain sebentar tadi. Bila kata tentang isu nafkah ni, dia bukan sahaja perdebatan ataupun pertikaian yang tidak berkesudahan ya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Sebenarnya saya terlupa yang saya penonton, sidang penonton OLC yang saya rasa setia daripada siri 1, sekarang dah siri ke berapa Tuan Amir? Siri ke-7. Kan, sehingga ke siri ke-7. Saya pasti dengan kerjasama Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sidang penonton yang kita orang kata amat setia mengikuti siri-siri kita sehingga kini. Jadi berbalik kepada isu nafkah tadi, memang kita kata menjadi polemik sebenarnya Tuan Amir. Bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, tetapi ia sering menjadi perdebatan. Perdebatan bukan sahaja di parlimen, di parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri. Kan kita tengok macam banyak isu-isu perdebatan. Orang kata macam tak sudahlah isu nafkah ni Tuan Amir. Kan orang kata masih orang kata macam isu dia semakin menjadi-jadi. Orang kata banyak berlakunya bukan sahaja kita pandang, bagi saya konteks yang lebih jelas mungkin kepada single mothers lah. Kan, kepada ibu tunggal ni yang orang kata macam apa dia orang nak buat? Seolah-olah buntu, lost nak macam mana kan. So berbalik kepada soalan Tuan Amir, kita nak menceritakan bab nafkah ni, saya rasa kita banyak yang kita nak kupas. Tetapi mungkin hari ini kita nak sharing sedikit ataupun kita nak memberikan satu orang kata pemahaman ataupun pengetahuan pencerahan betul tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah. Berbalik kepada soalan Tuan Amir Firdaus sebentar tadi, apa dia nafkah dari sudut undang-undang maupun hukum syarak? Senang je saya nak cakap. Okey, bila kita sentuh mengenai nafkah ni, nafkah ni dari segi bahasa kita tahu dia ialah nafaqah. Nafaqah ataupun infak. Kita kata perkara yang kita belanjakan ataupun perkara ataupun item-item yang kita keluarkan terhadap pihak satu lagi. Selalu kalau saya buat research dalam kajian saya, kita gunakan 5W1H. Kan? Siapa yang terlibat? Dekat siapa kita nak bayar? Kita nak bayar tu kenapa? Macam mana cara nak bayar? Contohlah. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, contohnya, nafkah ni merupakan perkara yang kita belanjakan, iaitu terdiri daripada item-item mungkin makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, perubatan. Sekarang dah insurans pun orang jadikan sebagai item untuk dijadikan sebagai konteks nafkah. Jadi apa juga yang kita belanjakan, apa juga kita keluarkan, itulah nafkah. Orang kata kenapa kita kena bayar nafkah ni? Sebab orang kata, Tuan Amir, isu dia perintah dah ada.
Perintah dah jelas dah cakap sekian-sekian amount. Tapi masih lagi gagal dipatuhi. Masih lagi perkataan abai culas. Kan itu wujud. Jadi kenapa kita kena bayar nafkah ni sebenarnya? Kan Tuan Amir, kita nak cakap dekat sidang penonton yang saya kasihi ni, kita hari ni kita tak naklah cakap nak bias mana-mana pihak, betul, kan. Betul. Tapi apa yang saya cuba terangkan hari ini maksudnya, kenapa kita kena bayar nafkah? Pertama, kita dah tahu dari segi logik. Saya nak highlightkan dekat sini. Pertama, anak tu masih kecil. Anak tu masih tak berkemampuan untuk cari duit. Abah-abah nak beli copacup, abah-abah nak beli coki-coki, mana dia ada duit? Betul tak? Betul. Konsep dekat situ, contoh kita bagi. Jadi diorang ni manusia kecil kita panggil, yang memang diorang tak kuat, tak mampu untuk mencari duit. Dan kedua, diorang tak mampu untuk berdikari. Diorang tak mampu untuk berdiri sendiri. Kan, untuk nak cari duit. Kadang-kadang kita tengok Tuan Amir, senario sekarang, kalau kita pergi makan je, kita tengok kat restoran tu, ada budak lagi yang basuh pinggan kat belakang tu. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam, dia belajar ke tidak? Kan? Macam mana dia sekolah? Macam, kita wujud ada rasa empati dekat situ. Maksudnya, ada kes di mana mereka ini memang nak bantu mak ayah tadi. Sebab mungkin mak ayah dia sakit. So kat situ kita nampak kenapa parents ataupun kita katakan bapa tu tadi perlu ada tanggungjawab untuk membayar nafkah. Itu satu. Kalau perempuan pula kita katakan sehingga dia berkahwin. Kan, sehingga dia berkahwin mahupun dia mempunyai pekerjaan. Tapi tu ada syarat-syarat lain pula. Kita akan cerita sebentar lagi. Okay. Tapi benda itu sekali lagi saya huraikan. Dalam konteks nafkah ini, of course kita kena orang kata solidkan dengan hukum syarak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 telah menjelaskan pensyariatan nafkah ini. Iaitu saya baca sikit Tuan Amir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ila akhiril ayah. Kat sini dia dah cakap dah. Saya jelaskan kat sini sebab saya rasa saya nak kena highlightkan benda ni lah. Okey. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. So kat sini dah jelas dah. Sebab tu bila kita kata tentang soal nafkah, bila kita aware tentang tanggungjawab siapa, bapa. Dah ada dalam Quran, surah Al-Baqarah 233 cakap dah. Jelas terang. Bapa memang ada kewajipan. Sebab mak dah penat menyusu dah Tuan Amir. Penat dah dia lepas-lepas menyusu. Jadi surah ni dah jelas menyatakan tentang kewajipan pensyariatan nafkah. Okey. Itu jadi dia Tuan Amir mengenai pensyariatan pembayaran nafkah. Okey. Alhamdulillah, itu satu pengenalan yang cukup kemas yang telah pun dikongsikan oleh Dr. Madiha kepada kita tentang konsep nafkah itu, baik dari segi hukum syaraknya dan juga sedikit dari segi perundangan syariah. Tapi insya-Allah kita akan sambung lagi bicara tentang nafkah ini. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Halimatun Saadah binti Muhammad Mahdi, pegawai syariah di bahagian latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, berperanan sebagai penyelaras bagi Online Legal Clinic 7.0 tahun 2025. Platform digital ini menyediakan maklumat lengkap dan tepat tentang isu-isu syariah seperti perkahwinan dan pembubaran perkahwinan, nafkah, hadanah, pengurusan harta, perundangan jenayah syariah dan pelbagai perkara berkaitan isu semasa. Di sini, anda boleh mendapatkan panduan undang-undang yang mudah difahami, tips penyelesaian kes dan info terkini tentang prosedur mahkamah syariah tanpa perlu keluar dari rumah. Kerjasama ini dibuat untuk anda oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersama Jabatan Pembangunan Wanita, bersiaran secara live di Facebook bagi Online Legal Clinic tahun 2025. Kami juga menyediakan sesi konsultasi secara online dan juga fizikal melalui e-konsultasi.
Anda hanya perlu menekan butang klik e-konsultasi yang dipaparkan di ruangan komen. Sesi ini akan dikendalikan oleh pegawai syariah yang berpengalaman untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat dan selamat. Jangan biarkan kekeliruan undang-undang mengganggu hidup anda. Kunjungi Online Legal Clinic, segalanya tentang anda hari ini dan dapatkan bantuan yang anda perlukan. Segalanya tentang anda dari kami untuk anda. Sekian, terima kasih. Kembali bersiaran bersama program online Legal Clinic. Okey, jadi pada persoalan yang pertama tadi kita telah saksikan kupasan daripada Dr. Madiha tentang konsep nafkah itu yang turut meliputi sekarang ni kebajikannya lebih meluas lagi. Betul. Jadi boleh tak doktor kita kembangkan lagi persoalan ini? Tadi kita dah lihat dari segi pemahaman dari segi istilahnya dan juga kefahaman nafkah itu sendiri. Jadi bagaimana bila berlakunya perceraian, isu nafkah ini biasanya lazim akan timbul kan tentang tuntutan untuk nafkah anak dan seumpamanya. Jadi bagaimana proses ataupun prosedur untuk nak memohon katakan kepada mahkamah perintah nafkah ni, apa mungkin yang persediaan ke yang perlu dibuat oleh mungkin ibu tersebut ke untuk mendapatkan perintah nafkah ni daripada mahkamah syariah? Okey, baiklah, good question lah. Saya pasti Terima kasih sekali lagi Tuan Ami. Kita sidang penuntun yang saya kasihi sekalian. Okey, baiklah. Bila kita menyentuh tadi tu Tuan Ami, kita orang kata dalam sudut saya tertarik untuk highlightkan satu hadis, saya pasti dia sangat famous, iaitu hadis Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan tentang yang kisah Hindun tu. Dia kata bahawa dia jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah, suamiku Abu Sufyan, dia cakap selalu kedekut, dia cakap kedekut sangatlah suami saya tu, tak pernah nak bagi nafkah yang cukup. Tangkai jering. Tak pernah nak bagi nafkah yang cukup dekat saya dengan anak-anak saya, dia cakap. Jadi kita pun macam bila kita terbaca tentang hadis itu, kita pun tertarik apa yang Rasulullah perkatakan. Kan? Jadi Rasulullah perkatakan, dia kata bila Hindun dah mengadu kat dia tu, dia kata Abu Sufyan tak bagi langsung cukup hatta untuk dia dengan anak-anak, dia kata tapi saya ambil daripada poket Abu Sufyan, gamaknya dia cakap. Tuan Ami. Jadi Rasulullah kata ambillah Hindun. Tu kita nak tahu, dia kata ambillah Hindun tapi cukuplah sekadar yang mampu. Maksudnya sekadar yang perlu untuk kamu dan anak kamu. So kita faham kat situ. Kalau kita nak hurai hadis ni panjang-panjang, panjang nanti Tuan Ami. Jadi kat situ maksud dia, Rasulullah cakap ambillah, maksudnya apa? Tapi sekadar yang mampu. Ada kat situ, ada dia punya synchronization kat situ. Ada limitasi kat situ. Kadang-kadang kita cakap, tak apa ke kita ambil duit suami kita ni kan? Dia tak, kita nak bayar ni, nak belikan skem anak kita ni, macam tu kan? Ni. Ada dalam poket, kita tak ada duit masa tu, kalau kita ambillah dekat poket dia. Kadang-kadang ada isteri-isteri di luar sana yang saya pasti buat. Kadang-kadang basuh pakaian dekat mesin basuh pun, suami kita, masa tu lah kita ambil duit tercicir-cicir dekat poket tu, dekat mesin basuh tu. Jadi suami datang, isteri ambil. Boleh penuh satu tabung. Boleh penuh satu tabung sebab kan isteri yang basuh baju, jadi kita ganti sebagai ganti. Isteri orang kata ni kan, basuh baju, sidai baju, lipat baju kan, macam tu lah dia punya orang kata upah. Okay. So tertarik untuk soalan Tuan Ami tadi. Dalam Seksyen 74 enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, terus je kita cakap dalam undang-undang, bila undang-undang menyatakan bahawa mahkamah boleh memerintahkan seseorang bagi pembayaran nafkah. Nanti kita relate. So maksud dia, apabila kita nampak perkara-perkara ini berlaku, seseorang ibu ataupun ex-wife ke apa, bila berlakunya perceraian itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, boleh, jangan ragu-ragu untuk datang ke mahkamah. Untuk datang ke mahkamah yang berdekatan dengan tempat tinggal anda. Maksudnya, pertama, bila berlaku suami tadi abai, cuai atau culas, itu dah satu konsep. Ya, ada 5 perkara ni Tuan Ami kita nak jelaskan. Kedua, apabila berlakunya suami tadi meninggal langsung isteri itu tadi. Kan tinggal lama Tuan Ami. Memula cakap janji nak pergi Bali. Sekali 3 bulan tak balik Tuan Ami. Macam mana tu kan? Jadi meninggal langsung isteri dengan anak-anak ni. Okey, yang ketiga, apabila dia tengah menunggu proceeding. Boleh sebenarnya. Maksudnya Tuan Ami, ketika isteri ataupun apabila berlakunya menunggu perintah. Maksud ketika dalam proceeding. Ya. Contoh dia tengah menunggu proses perceraian. Semasa dalam proses perceraian, boleh dia memohon untuk memohon nafkah.
So ada orang kata, puan saya ni tengah mohon proses cerai. Kan boleh ke saya nak minta nafkah sekali? Jawapannya boleh. Kan ada orang kata, satu-satu dulu. Tak perlu ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu. Jadi boleh. So perkara keempat, contohnya apabila satu pihak mendapat hak jagaan. Maksudnya sama ada bekas suami ke ataupun bekas isteri itu mendapat hak jagaan. Contohlah kan Tuan Ami, kadang-kadang bila dah bercerai, isteri dapat hak jagaan. Betul. Jadi isteri bolehlah tuntut nak mohon nafkah di mahkamah. Sementara nak menunggu, at least tahu apa kan, sebab sekarang ni dunia orang kata keras dengan ekonomi zaman kita yang semakin meninggi kan, semakin meningkat. Jadi mungkin single mother tak mampu nak orang kata menafkahi anak dia. Kalau dah 5 orang anak, macam mana tu Tuan Ami? Kan contoh. Dan yang paling perkara penting bila saya nampak ni, ketika suami ingin memohon poligami. Ni cerita lain pula kan Tuan Ami kan. Jadi kalau lah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian ni yang tengah menonton ni, kalau lah suami tu memang nak memohon poligami tu, cepat-cepat mohon nafkah dekat mahkamah. Sebab kita dah prepare dah macam tu. Kita dah prepare. So jadi macam mana kita nak tuntut tu kan Tuan Amir? Tadi kita cakap macam mana tadi isteri-isteri tadi tu nak mohon. So proceed saja. Sekarang dulu Tuan Amir, bagi saya bila ada tempoh kawalan pergerakan PKP pada 2018-19 tak silap saya. 2020 and above, right? So masa tu kita dah ada dah. Kan orang kata dunia di ujung jari sekarang dengan zaman teknologi yang semakin canggih. Semua secara dalam talian. Betul. Forms boleh download kan, borang-borang tu boleh di-download daripada laman web. Kalau memang duduk di Kelantan, rajin-rajin kita buka. Kita ambil tahu cakna kan. Kalau katakan memang kita tak dapat orang kata akses dan sebagainya, call ke kan? Kita ada telefon tu, kita call dulu mahkamah macam mana sekian. So kalau katakan memang dah ada forms Tuan Ami, kita dah ada borang permohonan nafkah kita panggil. Terus proceed ke mahkamah yang berdekatan dengan tempat tinggal anda. Jadi kalau lah Tuan Amir duduk di Kelang, contoh pergilah Mahkamah Rendah Syariah Kelang, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ada yang tak tahu betul. Kadang-kadang ibu-ibu ni Tuan Amir, bila dia dah bercerai, dia lost, dia lemah semangat, dia tak ada perkataan bangkit, dia macam apa nak buat murung. Kita panggil kemurungan lah, anxiety kan, wujud macam-macam, stres. Sebab benda-benda tu semua boleh berlaku. Dah lah tak ada duit, kena cerai pula. Kalau suri rumah, cuba Tuan Amir fikirkan. Sebab dia kata dia bergantung kepada suami sahaja. Jadi tidak ada sumber-sumber dana untuk dia kan. Jadi pergi kepada mahkamah yang berdekatan dengan tempat tinggal kan. Mohon dulu. Ataupun kalau memang tak tahu nak isi borang macam mana, pergi ke mahkamah, minta dulu khidmat nasihat. Minta khidmat nasihat, runding cara, tengok macam mana apa semua kan. Jadi kalau katakan mohon untuk borang nafkah itu, dekat borang nafkah tu simple je Tuan Ami. Kalau kita pergi mana-mana satu Malaysia pun, borangnya begitulah. Dia nakkan kad pengenalan pemohon. Ni kadang-kadang saya rasa saya nak highlightkan juga. Kadang-kadang mungkin apa yang kena lampirkan kan, dokumen apa yang kita perlukan. So sijil lahir standard lah. Sijil lahir, kad pengenalan. Itu of course lah yang isteri kan. Lepas tu suami kalau dah jadi. Kalau permohonan nafkah ni kita start dengan plaintiff defendant. Itu kalau di mahkamah punya terma lah kan. Kita panggil plaintiff tu isteri lah selalunya mungkin. Defendant tu suami. Kadang-kadang saya ni Tuan Ami, bila kita jaga runding cara dulu di Mahkamah Selangor, kadang-kadang plaintiff ni nak tulis apa pun. Ada yang bertanya. Sehingga kan isi form pun mengalami kesulitan kan, sebab kadang-kadang ada yang tak tahu macam mana nak isi borang. Jadi disebabkan itulah ada pegawai runding cara mahkamah untuk explain, untuk bagi tunjuk ajar perkara-perkara ini Tuan Ami. Jadi bila kita dah dokumen-dokumen yang diperlukan tuan dan puan-puan, jangan bimbang, jangan khawatir. Kita dah nyatakan dalam borang tersebut. Dan kemudian tuan dan puan-puan, silalah bawa bukti-bukti, dokumen. Macam tadi saya refer balik kepada soalan Tuan Ami, apa yang mereka perlu buat? Kan maksudnya sekadar itu sahajakah? Okay. So maksudnya bawa bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang menerangkan maksud. Maksudnya katakanlah keperluan perbelanjaan. Sebab Tuan Ami, bila saya nak bercerita tentang keperluan ni, sekolah menengah, sekolah rendah lain Tuan Ami. Betul. Kan? Perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha lain tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kelas tuition, kelas piano, kelas karate do, kelas taekwondo lain tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan bukan mahkamah nak mengambil masa yang lama, tetapi kriteria-kriteria ataupun satu-satu item ini dinilai oleh mahkamah untuk menentukan jumlah yang munasabah.
Maksudnya lepas, sebab tu saya katakan tadi, saya suka bercakap mengenai nafkah ni sebab dia sangat, macam mana kita nak cakap, dia sangat ketika contoh kes rayuan daripada mahkamah rendah kepada mahkamah tinggi. Apabila ketika saya menjadi pegawai penyelidik, kita selalu membaca ulasan daripada segi hakim, ialah hakim mahkamah rendah tersebut. Betul. Saya tertarik untuk membaca alasan penghakiman. So kenapa jumlah ini dikenakan? Contoh, anak 3. Tapi jumlah dikenakan sebanyak RM500 sahaja bagi 3 orang anak. So, adakah relevan? Jadi kita perlu, orang kata macam menilai lah satu-satu, orang kata, sebab di akhir ni nanti tuan-tuan dan puan-puan, bukti-bukti lampiran ataupun slip-slip tadi tu kan, slip penyata, slip gaji suami perlu dikemukakan. Perlu dikemukakan sebab Tuan Ami, kadang-kadang ada pihak-pihak isteri ni dia tak mampu mengemukakan slip gaji. Sebab kalau yang tak bekerja, yang bekerja di swasta, yang bekerja sendiri agak sukar, bukan? Betul. Jadi di sini itulah antara kesukaran ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu-ibu ni sebenarnya, Tuan Ami. Sebab tu kadang-kadang macam bila mahkamah yang Arif Hakim tanya, "Okey puan, puan tak bawa slip gaji ke? Macam mana saya nak menilai kemampuan suami puan ni?" Jadi triggered question lah dekat situ. Hakim akan tanya. Tetapi dia kata, "Saya dah cuba yang Arif." Dia kira macam of course ex-wife ke isteri ni, single mother ni, dia cuba untuk mengemukakan dokumen. Tapi saya jelaskan, saya highlightkan tadi, dokumen-dokumen biasa tu, kad pengenalan, sijil lahir anak, apa semua. Tapi kita adding on dengan slip gaji. Kalau katakan suami ada side income, is very good lah. Sebab contohlah, suami kita ada syarikat tau, tapi dia kata tak mampu nak bayar gaji 5 orang 1,000. Tapi dia ada syarikat, kan? Kemukakan di hadapan mahkamah. Kan kita cakap, yang Arif, hakim ada suami ada side income, tapi kau kena kemukakan. So at the end of the day, Tuan Ami, mahkamah ni akan menilai ataupun memberikan satu jumlah amount berdasarkan kepada bukti-bukti yang dikemukakan di hadapan mahkamah itu tadi. Jadi saya rasa Tuan Ami dapat dari poin-poin yang saya rasa tuan dan puan-puan boleh ambil, orang kata, sedikit input pada hari ini, insya-Allah. Baik, itu dia tadi Doktor terangkan kepada para penonton sekalian tentang apa keperluan yang perlu disediakan apabila ingin membuat tuntutan nafkah di mahkamah. Baik, kita tak akan berhenti lagi. Kita tak akan berhenti setakat di sini. Kita berhenti rehat seketika dan kita kembali bertemu selepas ini. Terima kasih kepada para penonton yang setia mengikuti program online Legal Clinic kita pada hari ini. Jadi kita akan teruskan dengan persoalan kepada doktor. Okey, jadi tadi kita dah lihat kepada aspek mendapatkan perintah nafkah anak daripada mahkamah dan apa yang diperlukan. Baik, maknanya sekarang ni doktor, kita dalam situasi di mana perintah nafkah dah dapat. Maknanya kes dah selesai lah. Betul. Ini di mana timbul masalah yang sering dibangkitkan ni kan. Perintah nafkah yang tersebut tak diikuti, tak dipatuhi, tak dilaksanakan seperti yang diperuntukkan oleh hakim tersebut. Boleh jadi perintah tersebut dah pun dipersetujui asalnya daripada pihak-pihak, namun ada sebab-sebab dan alasan yang tersendiri mungkin berlaku keculasan bayaran itu. Jadi di sini nak tanya bagaimana tindakan-tindakan yang boleh diambil dan juga bagaimana mungkin peranan di peringkat bahagian sokongan keluarga sendiri yang Dr. Mahdi sekarang berkhidmat tentang untuk menangani hal ini. Silakan. Terima kasih sekali lagi Tuan Ami atas soalan yang saya pasti semangat nak jawab ni sebenarnya. Sebab saya rasa soalan tu dia makin. So saya pasti sebenarnya sekali lagi bagi sidang penonton yang masih setia menonton online Legal Clinic, kita orang kata kita sama-sama orang kata sharing
kan, knowledge hari ni supaya masing-masing dapat sama-sama. Saya pasti ini berada dalam Facebook kita, Ya, Facebook kita sharekan sama-sama supaya ramai orang yang boleh dapat yang orang kata berkongsi ilmu pada hari ini, insya-Allah. So berbalik kepada soalan Tuan Amir sebentar tadi. Okey. Sebenarnya macam inilah Tuan Amir kan, bila saya dah letak pen ni, mula tangan saya nak bergerak. Dia macam tu. Jadi sebenarnya kalau kita nak cerita tentang nafkah tak bayar ni, kalau untuk katakan track record di Mahkamah Syariah memang banyak. Kan? Kejap lagi kita nak cerita pasal statistik pelanggaran perintah nafkah. Itu cerita lain. Tapi bila kita nak cerita pasal dah ada perintah dah. Kan Tuan Amir? Kita dah cakap dah surah Al-Baqarah 233. Cerita pasal undang-undang yang diiringi pula kan dengan dikomplitkan dengan perundangan. Dalam setiap section yang Tuan Amir saya pasti dapat section 70 sampai 80. Memang undang-undang keluarga setiap negeri-negeri itu cerita pasal peruntukan tentang hak nafkah yang memang wajib dibayar oleh bapa ataupun permohonan yang perlu ibu buat tadi apabila berlakunya keculasan itu tadi. So bila mana kata sebenarnya macam ni ya Tuan Amir, saya rasa ibu-ibu di luar sana pasti bersetuju dengan saya sebenarnya isu dia bila katakan bapa ni, saya nak cakap saya rasa bapa pun mungkin bersetujulah kot, dua-dua sama. Cuma kat sini kita koreksi balik. Contoh, sebab selalunya saya tengok trending record ataupun bila saya orang kata di BSK, saya cakap di bahagian sokongan keluarga kita ada unit khidmat nasihat perundangan nafkah. Bila kita consult klien, selalu yang kita kata, kita akan siasat. Sebab Tuan Amir, kita dah ada perintah. Jadi kita macam pasca lah. Dan kita nak tahu kenapa you tak ikut perintah ni. Kan? Sebab takkanlah RM300 untuk seorang anak pun you tak mampu, contoh kan. So kita nak tanya kenapa you tak mampu bayar ni. Okey, kalau you tak mampu bayar, you nak macam mana? You nak macam mana? Okey, so explain. You mampu bayar berapa? Okey, I nak tahu. So kita discuss. Okey, so macam tu. So bila kita katakan tentang isu ni, maksud saya tadi, selalunya bapa ni dia kata tadi, puan, saya ni tak nak bayar. Sebabkan tadi, anak tu saya tak dapat melawat anak tu. Betul. Nak bermalam pun tak boleh. Jadi macam mana saya nak bayar puan? Dia cakap, tak ada win-win situation. Dia cakap macam tu kan. Jadi kita macam, kita yang pegawai yang berunding cara, peranan kita pula untuk consult diorang, both parties lah, which is suami dengan isteri, macam mana kan. Lepas tu ada juga, kalau saya bagi dekat isteri, dia cakap, isteri tu gunalah tu. Tak beli beg Gucci lah, Louis, dia cakap macam tu Tuan Amir. Kadang-kadang pergi spa lah pula, manicure, pedicure. Habis duit saya digunakan. Suami cakap macam tu. Jadi macam mana kan? Jadi isu-isu macam tu. Satu lagi contoh, anak tu memang dah mungkin bukan atas jagaan dia. Dia dah tahu dah. Anak tu mungkin memang dijagaan orang, memang jagaan, ataupun kadang-kadang bila dah ibu meninggal dunia ataupun ibu tidak mampu, dia akan kembali kepada nenek yang sebelah ibu lah contoh kan. Jadi berada dalam jagaan orang lain lah senang anak itu. Jadi macam mana pula lah nak bagi nafkah ni kan, macam mana. Itulah kadang-kadang kita kata mungkin bapa tu tadi seolah-olah dia pun lost kan. Sebab tu saya kata tadi, mungkin ini antara factors lah kan, factors yang memang menyebabkan kecuaian itu tak berkesudahan kan. Jadi dekat orang lain, kalau isteri yang berkahwin baru Tuan Amir contoh kan, dah terus bagi dekat bapa tiri. Buat apa nak sibuk-sibuk, dia cakap kan. Lepas tu dia pun dah kahwin lain. Jadi isu-isu macam tu. Jadi factors ini, satu lagi Tuan Amir, betul tak saya setuju Tuan Amir cakap sikap kan? Ya, tentang sikap. Attitude lah. Kan, attitude. Tanggapan. Kan, bagi saya sama sekali saya pasti kita tak perlulah ada rasa begini. Kan? Kalau orang cakap dendam kan. Yang wife pula bila bercakap dendam lah tu. Kan cakap, kita tak boleh ada rasa-rasa macam tu. Tentu ada ego masing-masing. Ego masing-masing untuk tidak dipertahankan. Betul, untuk tidak ni. Jadi kita sekarang ni Tuan Amir, bila kita menyentuh persoalan mengapa masih berlaku culas, bagi saya attitude dan sebagainya kan, sikap. Lepas tu biasalah Tuan Amir dengan orang kata di dalam perundangan juga, kompleksiti dalam perundangan. Mungkin orang kata susahnya nak mohon dekat mahkamah, dia pula cakap mahkamah ambil masa, dia cakap pula Tuan Amir. Jadi pelbagai perspektif, pelbagai persepsi kan, pelbagai tanggapan ya. Jadi menyebabkan dia rasa macam malaslah, tak payah bayar kan. Tapi Tuan Amir, sebab itu kita nyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mahkamah melalui ataupun Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui bahagian sokongan keluarga khususnya kan, bukan kita kata macam kita nak suruh bayar tu, kita push you all, kita
Tidak, kan? Sebab Tuan Ami, sebab kadang-kadang ada orang ingat mahkamah ni satu tempat yang macam very negatif tau. Dia macam, tak naklah pergi mahkamah, asyik-asyik saman je. Tak boleh lah kan. Cuba kita analogi kan, kalau bank kita kan, takut dengan bank. Kan nak puan tak bayar ni hutang kereta 3 bulan tertunggak. Terus bayar contoh. Isu nafkah ini pula, cuba kalau kita asimilasikan dia. Macam kan? dekat bank Macam tu dekat tadi. bank Macam tu. Terima notis bank. This is you punya anak. Anak you kan. Memang tanggungjawab you. Dah cakap dalam Quran tadi. Yang bank tu ada tak dalam Al-Quran? Acah-acah lah ya Tuan Ami. Jadi nak cerita je, kenapa masih lagi ada culas dekat situ? Itu maksud saya. So Tuan Ami, maksud saya dekat sini, bila isu kita perkatakan tentang BSK, kita ada 3 unit di BSK lah, macam saya cakap tadi, Bahagian Seorang Keluarga, yang membantu dalam any perkara-perkara yang melibatkan tunggakan nafkah, permohonan nafkah isteri, dan sekarang ada meluaskan lagi konsep dalam perkara-perkara melibatkan mut'ah. Mut'ah pun ada. Mut'ah pun ada sebenarnya. So ini dia konsep Bahagian Seorang Keluarga yang memang saya rasa blessed being part of one of Bahagian Seorang Keluarga. Saya rasa Tuan Amir pun pernah duduk dalam ni, sebab di Malaysia kita ada bahagian ni ya tuan-tuan puan-puan, sidang penuntun. Sebab saya pasti sebenarnya kes-kes pengabaian ni bukan sahaja berlaku di Malaysia Tuan Amir. Ia juga berlaku di peringkat nasional ataupun international. Itu saya boleh cakapkan di United States of America, di United Kingdom, di Australia sebenarnya, saya sebut sikit lah. Okay. Di Maghribi kalau negara Islam, di Mesir sebenarnya dah ada dah. Orang kata sebab tu wujudnya treaty-treaty yang mereka wujudkan. Mereka wujudkan pelbagai decree, pelbagai treaty untuk memelihara nafkah anak-anak ni. Sebab diorang tahu, kena wujudkan ni. Kena ada usaha pembaharuan. Sebab anak-anak ni masa depan negara. Itu isu dia. Okey, jadi apabila kita menyatakan tentang perkara ini, orang kata seolah-olah perlu ada. Sebab tu BSK wujud di Malaysia. Sebenarnya mengambil role model daripada negara-negara yang mewujudkan decree, yang mewujudkan banyak orang kata family support system. So this is Malaysia, ada Bahagian Seorang Keluarga. Yang pertama kita ada unit tadilah. So Tuan Ami datang ke mahkamah, bukan kita nak bergaduh-gaduh. Bukan kita nak bergaduh, nak apa semua. Consult dulu. Kan? Berunding dulu. Sebab Tuan Amir, saya pasti kita nak kata suluh is satu proses yang ni. Tetapi di unit khidmat nasihat, kita dah ada perintah dah Tuan Amir. Lebih mudah lah. Yes, kita cuma rujuk. Betul, kita cuma rujuk perintah. Kita kata, okey, kenapa you tak nak bayar? You nak bayar macam mana? Okey, nak bayar dekat bank mana? Okey, you rasa you mampu berapa? Kita nak cakap macam tu je. So that's why kita consult dulu pihak-pihak untuk, itulah guna unit khidmat nasihat. So endingnya persetujuan, endorse. Sekejap kan Tuan Amir, hatta sehari pun dah boleh settle. Benda boleh settle, kenapa nak gaduh? Dia macam itulah kan. Yang penting adanya kesediaan pihak-pihak betul, itu kesediaan pihak-pihak untuk kembali berunding, berkomunikasi kan. Sebab biasanya mungkin komunikasi itu dah betul, broken, dah rosak kan, dah tak bersama. Mungkin dia tak percaya dah dekat each others kan. Betul. Tetapi kita, sebab tu kita kat sini nak pencerahan kan Tuan Amir. Datang ke mahkamah, dapat notis daripada BSK contohnya, untuk khidmat nasihat, datang ke mahkamah, datang ke BSK. InsyaAllah ada pegawai macam saya, macam tu akan bantu tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, untuk orang kata, kita tengok apa yang kita boleh bantu Tuan Amir. So Tuan Amir, kalau katakan ia tidak dapat diselesaikan melalui unit khidmat nasihat perundangan nafkah, kita terpaksa melalui proses perbicaraan. Itu yang makan masa tu Tuan Amir. Kan, itu yang makan masa sedikit. Nak turun naik, nak datang mahkamah. Cuti betul, minta cuti. Saya ni jauh. Betul. Kan? So jadi it takes time. So bagi saya dia macam benda yang pihak-pihak boleh fikirkan. Maksudnya isteri, ex-wife, the husband kan, boleh, anak lah kan. Tuan Amir, bila kita fikir pasal anak ni, saya pun kita tersentuh sebenarnya kan. Jadi bila kita menceritakan mengenai anak-anak, sebab saya pasti mahkamah adalah medium yang tak kisah hatta kes hak jagaan anak, kes hak nafkah anak, tunggakan nafkah anak, apa. Mahkamah ni back to the back, dia akan macam
kemaslahatan dan kebajikan anak-anak itu adalah yang paling utama. So itu isu dia. So kita nak cakap pasal unit pelaksanaan, kalau tak masuk nanti perusyaratan, saya rasa Tuan Amir kejap lagi kita akan cerita kan. Kejap lagi kita akan cerita lagi hot, lagi panas nanti. InsyaAllah. Terima kasih Doktor, menarik tentang kupasan Doktor tentang peranan yang dimainkan oleh bahagian sokongan keluarga itu tadi, dan bagaimana sebenarnya hal nafkah ni isu universal Doktor ya. Yes. Hal kebajikan anak-anak ni isu universal, sehingga kan ada treaty di peringkat antarabangsa. Treaty ni maknanya perjanjian di peringkat antarabangsa, persefahaman untuk menangani isu ini saja. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dengan Doktor. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Halimatun Saadah binti Muhammad Mahdi, pegawai syariah di bahagian latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, berperanan sebagai penyelaras bagi Online Legal Clinic 7.0 tahun 2025. Platform digital ini menyediakan maklumat lengkap dan tepat tentang isu-isu syariah seperti perkahwinan dan pembubaran perkahwinan, nafkah, hadhanah, pengurusan harta, perundangan jenayah syariah dan pelbagai perkara berkaitan isu semasa. Di sini, anda boleh mendapatkan panduan undang-undang yang mudah difahami, tips penyelesaian kes dan info terkini tentang prosedur mahkamah syariah tanpa perlu keluar dari rumah. Kerjasama ini dibuat untuk anda oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersama Jabatan Pembangunan Wanita, bersiaran secara live di Facebook bagi Online Legal Clinic tahun 2025. Kami juga menyediakan sesi konsultasi secara online dan juga fizikal melalui e-konsultasi. Anda hanya perlu menekan butang klik e-konsultasi yang dipaparkan di ruangan komen. Sesi ini akan dikendalikan oleh pegawai syariah yang berpengalaman untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat dan selamat. Jangan biarkan kekeliruan undang-undang mengganggu hidup anda. Kunjungi Online Legal Clinic, segalanya tentang anda hari ini dan dapatkan bantuan yang anda perlukan. Segalanya tentang anda dari kami untuk anda. Sekian, terima kasih. Baik, kembali bersiaran bersama program Online Legal Clinic, dan bersama dengan kita pada hari ini ialah Dr. Siti Madiha binti Ruzmi, penolong pengarah bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Doktor, tadi kita tinggalkan soalan itu tadi dengan penerangan doktor tentang BSK yang ada beberapa unit yang disediakan. Doktor ulas tentang khidmat nasihat ya. Maknanya kita mulakan dulu dengan memanggil semula pihak-pihak untuk kembali ke meja rundingan dan cuba untuk mencari jalan penyelesaian kepada nafkah yang tak dibayar yang tertunggak tersebut. Okey. Jadi tapi kemudian doktor sambung sedikit tentang adanya tindakan penguatkuasaan di mahkamah. Kan? Itu maknanya tindakan mahkamah ni yang ingin cuba kita cuba permudahkan dan cuba kalau boleh kita cuba elakkan sebenarnya. Okey, jadi bagaimana bidang kuasa mahkamah syariah untuk dari segi nak menguatkuasakan perintah-perintah yang dapat tadi, bila mana dah dipanggil untuk berunding mungkin tak berjaya, tak berhasil, dan bagaimana dari segi pelaksanaan tindakan-tindakan yang dibuat itu, mungkin ada saya dengar penjara ke, boleh minta duit ke, tak tahu style macam alung ke macam mana ke kan, tapi dan bagaimana dia berkesan untuk pada akhirnya memberikan manfaat semula kepada anak-anak itu sendiri. Betul. Terima kasih Tuan Amir. Sekali lagi sidang penuntun siri Online Legal Clinic yang saya kasih sekalian, saya pasti seronok untuk kita ceritakan ya, sharing ya Tuan Amir. Saya pasti saya juga baru 3 tahun sebenarnya lah, almost 3 years lah. Kalau almost 3 years, maksudnya hampir 3 tahun berada di bahagian sokongan keluarga. Mengenali Tuan Amir juga ketika saya di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, orang kata bahagian sokongan keluarga ni buat apa? Kan? Masa itulah saya terfikirlah. Sehingga kajian saya pun mengenai BSK. Jadi kita bila fikir tu, ya Allah rapat pula kita dengan BSK. Sehingga tajuk kajian PhD saya pun pasal BSK. Nak cerita je lah kan. Jadi doktor kena share tu. Kejap lagi kita share apa yang dengan kajian. Okay. So bila kita menyentuh mengenai tindakan penguatkuasaan Tuan Amir. So bila tuan-tuan dan puan-puan, sidang penuntun yang saya kasih sekalian, bila kita cakap, bila kita tak berjaya, kan kita nak consult pihak-pihak, mungkin bagi saya kita nak cakap pun
berat mata memandang, berat lagi bahu memikul lah. Sebab kadang-kadang saya nak cakap mungkin isteri sudah memberikan kerjasama, suami pun mungkin dah nak let go mana-mana, tetapi ada rasa-rasa lagi yang mungkin masing-masing tidak boleh melupakan memaafkan. Kita tak tahulah kan, sebab macam saya kata tadilah, masing-masing punya bahagian ya Tuan Amir kan. Orang kata cabaran dugaan masing-masing. Jadi benda itu sampailah ke peringkat unit penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah. Kita panggil UPPP di BSK lah. Okey. Bila kita UPPP ni, saya ingin terangkan dululah. Bila kita sentuh dekat mahkamah ni, bila melibatkan penguatkuasaan ni, pelbagai bentuk prosiding penguatkuasaan yang boleh dijalankan. Sebab ada kadang-kadang pihak-pihak ataupun favor lah. Contoh kalau saya pasti ya Tuan Amir, yang ada lawyer ni, ya, saya nak cerita satu-satu tapi kita precisekan saja. Okey, lawyer ni kadang-kadang peguam ni dia cenderung untuk memilih hanya beberapa prosedur sahaja. Yang pasti kalau trending record di mahkamah adalah saman penghutang penghakiman. Itu yang paling highest lah. Kalau saya baca, kalau statistik pun menunjukkan itu antara kadar paling tinggi lah kesnya difailkan, iaitu saman penghutang penghakiman. Orang kata saman penghutang penghakiman tu apa puan kan? Itulah isu, maksudnya kita menyaman pihak suami itu tadi, maksudnya pihak kita panggil penghutang lah kan. So kalau katakan jumlah tunggakan 100,000 tuan-tuan dan puan ya. Jadi suami tadi akan dipanggil ke mahkamah, kita akan siasat. Kenapa hang tak bayar 100,000 ni Tuan Amir? Keluar kedah dah gitu. Jadi kenapa tak bayar 100,000 ni? Awal hang tak cukup duit ke? Macam tu lah kan. Jadi dia soal siasat waktu di mahkamah tu. Awak hang macam mana? Macam tu dia tanya. Jadi kita kena periksa kemampuan penghutang tadi. Contoh. Okey. So itu daripada saman penghutang penghakiman. So ada juga tindakan-tindakan lain yang memang tapi favor, kalau saya tengok ni peguam-peguam ni Tuan Amir, memang SPP lah. Iaitu SPP which is betul. Itulah. Okay. Sebab tu saya kata tadi Tuan Amir, bila kita nak proceed sesuatu permohonan penguatkuasaan ni, dia adalah ketersediaan pihak-pihak juga. Ataupun ketersediaan maksudnya peguam lah yang nak bawa kes kan. Sebenarnya itu. So antara tindakan-tindakan lain selain sama penghutang penghakiman, saya jelaskan dulu proceeding dia. Banyak notis penghakiman. Kita ada hiwalah Tuan Amir. Hiwalah ni katakan macam, hiwalah tu apa ya puan? Sekarang dia dah menjadi orang kata trending jugalah antara yang favor pemohon ataupun pihak-pihak untuk mohon di mahkamah. Di mana mungkin bekas isteri ataupun ex-wife ni tahu suami ni ada duit dekat dalam tabung haji 100,000. Contoh je Tuan Amir. Jadi pihak mahkamah boleh mengemukakan permohonan. Dia tak bagi dekat ni tadi. Dia tak bagi dekat suami. Dia hantar terus ke bank. Oh, yang suami itu ada akaun dalam tu. Okay. Tapi bagi saya isu ni dia boleh jadi salah erti ataupun kesusahan, cabaran dia sebab kalau isteri tak tahu. Kan? Pernah terjadi kes di Perak Tuan Amir. Baru ni sebab isu dia Islamic Bank. Sebenarnya pihak suami tu non-Islamic bank, bukan Islamic bank. Jadi nampak tak dia punya isu kat situ. Apabila pihak isteri mengemukakan ataupun menyatakan lampiran-lampiran, dokumen-dokumen penyata bank ke apa, dia perlu jelas, dia perlu tahu status institusi perbankan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penuntut saya highlightkan perlu tahu dengan jelas. Sebab kalau katakan you bagi informasi yang salah, kesian dekat BSK lah. Maksudnya dekat mahkamah, sebab kita nak proceed tu tak boleh lah. Jadi kita kena, orang kata, perlu ada details. Kena check betul-betul. Check betul-betul. Di mana betul akaun penama dia betul, tu penama yang wujudnya duit tu tadi. Itulah cabaran kita tu Tuan Amir. Kita nak buat hiwalah tu tadi. Kita dah nak tahu, dah nak pergi dekat bank, dah cantik dah. Kita tahu kan. Contoh macam Tuan Amir perasan kalau kadang-kadang isu dia KWSP. Semua orang dia KWSP. Contoh yang bekerja tu kan. Tetapi sehingga kini tuan-tuan dan puan-puan, KWSP ini kita bukan orang kata tidak, BSK sendiri bukan tidak orang kata berhubung dengan pihak KWSP, tetapi bagi saya pasti dia ada sedikit sekatan-sekatan ataupun kepentingan yang kita harus pelihara lah. Sebab kita melibatkan ada institusi third party lah yang kita perlu. Tapi kita ada sebenarnya melakukan mesyuarat, melakukan apa orang kata. Sebab kadang-kadang mungkin memang suami ni ada tu je KWSP Tuan Amir. Dia ada simpanan kat situ je. Kan jadi macam mana? Jadi kat situ. Kemudian Tuan Amir, kita boleh juga dilaksanakan melalui banyak sebenarnya Tuan Amir. Sita dan jual.
Kita boleh sita dan jual harta-harta ni sebenarnya. Contohlah ada, contoh, puan, saya nak buat permohonan sita dan jual lah puan, dia cakap. Sebab saya tahu suami saya ni ada sebidang tanah dekat kota Kuala Muda tu, dia habaq lagu tu. Dia kata, Kita banyak pergi utara lah. pergi utara lah hari ni, suami saya orang utara. Jadi saja kita nak utara. Jadi lagu tu. Jadi dia kata, bolehlah kita buat sita dan jual ni puan, dia cakap. Sebab sampai bila ni puan, anak-anak tak makan. Saya pula kerja ni buat kuih saja, dia habaq lagu tu kan. Jadi kita nak macam kita nak kata macam, tapi Tuan Ami nak cerita tentang sita dan jual ni is very macam, saya terpaksa cakap lah, sebab sita dan jual ni bukan perkara biasa-biasa nak buat. Dia macam tu. Sebab bagi saya ketersediaan mahkamah itu sendiri untuk melakukan prosedur tersebut. Itu yang saya nyatakan apabila saya membuat kajian di dalam saya punya Doktor Falsafah itu. Itulah cara kita menambah baik. Sebab saya pasti lakuna-lakuna ini wujud ada dalam setiap prosedur penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah. Sebab bila kita tengok sita dan jual, kita pun tidak ada tempat sitaan yang sewajarnya, Tuan Ami. Jadi untuk orang kata kita nak lakukan sita, barang tu nak letak di mana? Kan, adakah kita cukup pegawai untuk melakukan proses penyitaan, Tuan Ami, dan sebagainya? Cukup tak pegawai yang nak turun tu dengan kelengkapan, dengan persediaan, dengan ada escorting ke tidak dan sebagainya kan? Jadi benda-benda begitu. Dan satu lagi, Tuan Ami, yang saya perlu katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ada satu lagi. Itu yang saya rasa macam banyak sebenarnya. Tunggakan nafkah kita boleh mohon apa semua. Komitel. Komitel ni kita panggil adalah penjarakan dia, Tuan Ami. Ini saya suka highlightkan ya. Bapa-bapa yang kat luar sana yang mungkin mendengar perkongsian kita pada hari ini. Kadang-kadang bila dah dapat perintah komitel tu baru takut. Kecup perut, tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata, sebenarnya komitel ini ataupun hukuman yang kita nak kenakan penjara ini sebenarnya gertakan. Ataupun satu orang kata tricks. Kita nak macam, kita nak bagi, sebenarnya dia bukanlah nak kata macam mahkamah syariah ni terus-terus provoke nak masukkan kau penjara. Tidak. Sebab tu kita masuk, kalau katakan you memang, tapi ada je Tuan Ami sebenarnya berlaku. Berlakunya proses pemenjaraan ni berdasarkan kepada pembuktian lah. Maksudnya apa yang mahkamah kata dia memang tak bayar langsung ke apa culas apa. Kita dah masuk 20-30 kali warrant tangkap pun still. Memang kenalah kau penjara, itulah sabitnya. Tapi isu bila kita katakan komitel ni, kita nak kata dia bukan ganti kepada hutang tu. Masuk penjara terhenti hutang, tidak. Tidak. Dia hanya satu sekadar nama pun proceeding. Kan, untuk prosedur kita nak kuat kuasa perintah itu tadi, kita kata kalau you tak bayar, you boleh dikenakan hukuman pemenjaraan, kita kata kat situ. So 7 hari ke, berapa hari ke, apa. So maksudnya dekat sini, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hatta tuan-tuan dan puan-puan kalau memang berada di penjara sekalipun, Tuan Ami, tetap perintah tu berjalan seperti biasa. Tak membatalkan, tidak membatalkan, mengubah. Dia tetap menjadi hutang ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu tetap menjadi hutang. Kalau orang tanya, saya ni suami saya dalam penjara, boleh ke? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab proses tu berterusan. Nanti kalau keluar penjara, kena juga. Jadi benda-benda macam itulah, Tuan Ami, yang saya selalu perkatakan bahawa pelbagai proceeding itu ada. Tuan-tuan dan puan-puan, betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan mahu menguatkuasakan dengan cara apa? Perlulah berunding dengan pegawai BSK di negeri-negeri yang tuan-tuan dan puan duduki. Mereka yang akan bagi himayat. Mereka yang akan bagi himayat. Jalan mana yang munasabah dan sesuai dengan betul, kes, Tuan Ami. Kes masing-masing. lah. Kes masing-masing. Sebab kita ada different background, different cases. Tak sama fakta kes kan. Kadang-kadang mungkin setakat macam ni. Ada kes yang memang 2-3 kali warrant tangkap. Betul. Jadi takkanlah Tuan Ami masih nak menyaman. Hutang semakin bertunggak kan. Jadi macam mana? Lepas tu kita boleh kata dia ada bendang ni. Macam itulah Tuan Ami yang saya boleh perkatakan mengenai apa istimewanya unit pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah di bahagian sokongan keluarga. Baik. Okey, itu tadi penerangan daripada doktor berkaitan dengan cara-cara ataupun mekanisme yang penguatkuasaan yang terdapat di Mahkamah Syariah yang akan dibantu oleh pihak bahagian sokongan keluarga. Betul. Terima kasih doktor. Kita ada soalan daripada FB doktor. Dia berkaitan dengan apakah bentuk
adakah terdapat saluran sokongan yang lain seperti bantuan guaman ataupun kaunseling yang disediakanlah. Ini mungkin sebagai suatu pelengkap kepada sistem sokongan yang sedia ada tadi, bahagian sokongan keluarga tadilah. Jadi nanti mungkin doktor boleh sharekan, boleh kongsikan adakah institusi ataupun peranan fungsi badan-badan lain yang turut berkaitan dengan hal ini. Kita akan dengar jawapan daripada doktor selepas kita berehat seketika. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama mengikuti program online Liga Klinik kita pada hari ini dengan tajuk Nafkah Anak Tak Dibayar, apa tindakan ibu dan peranan Mahkamah Syariah. Jadi kita dah hampir lama dah kita berbicara dengan doktor, kupasan daripada awal tentang nafkah dan bagaimana kalau berlaku pelanggaran perintah nafkah tersebut, apa tindakan nak buat dan apa cara-cara yang boleh diambil, mekanisme penguatkuasaan itu macam mana. Ada yang doktor sebutkan tadi, boleh dikenakan tindakan hiwalah yang dikatakan, sedap istilah tu sedap kan, hiwalah untuk mengambil wang ataupun harta daripada institusi perbankan yang dimiliki oleh penghutang penghakiman. Kemudian kalau mungkin jalan terakhir ni doktor, penjara lah kan. Itu yang kalau kes-kes yang memang amat drastik lah, paling drastik lah. Okey, baik. Jadi tadi kita tinggalkan doktor dengan soalan daripada Facebook yang saya simpulkan beginilah doktor. Dia kata, adakah terdapat saluran sokongan lain seperti bantuan guaman atau kaunseling yang disediakan? Bagus soalan daripada penonton ini, dan saya kira doktor berkaitan dengan isu nafkah ni, macam doktor sebutkan banyak kali di awal tadi, dia berkisar juga tentang isu kewangan sebenarnya. Itu yang memang mendera dari segi kemampuan untuk tindakan-tindakan yang lebih lanjut. Jadi mungkin doktor boleh sampaikan, ceritakan di samping bentuk-bentuk sokongan yang sedia ada ini ataupun yang lain yang boleh kita sama-sama dapat dimanfaatkan oleh para penonton yang berkaitan dengan kes yang kita bicarakan pada hari ini. Betul. Terima kasih sekali lagi Tuan Ami. Kita jumpa lagi sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Orang kata tak tutup dah habis lah Tuan Ami. Seronok kita bercerita ni hari ni. Ya Allah kan. Orang kata patut 2 jam Tuan Ami. Okay, jadinya kita sambunglah slot. Kita sambung slot lain insya-Allah. Kalau ada jemputan lagi. Okey, jadi macam ni. Bila kita bercerita tentang financial, betul ya Tuan Ami, bila kita cakap pasal keuangan ni, saya pasti dia bukan, kita ni kadang-kadang bila kita tak cukup duit kan Tuan Ami kan, hatta kita nak beli makanan ataupun sebab Tuan Ami, saya simple lah saya cakap ya. Kita nak beli susu budak-budak S26 Gold lain, Enfagrow lain, Lactogen lain, Dutch Lady lain tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dekat situ kehendak ke keperluan ke apa yang jadi saya nak tanya soalan, saya biarkan tuan-tuan dan puan-puan fikirkan apa yang saya cuba cakapkan. Ya, ada yang kata saya nak hantar anak saya sekolah swasta, suami nak hantar sekolah kerajaan je lah, mana mampu nak hantar Brani Bunch. Dia cakap. Jadi isu dia tu saya cuba cakap kan, kalau you nak hantar anak you dekat Brani Bunch, you bayar. Dia kata. So saya hanya mampu kerajaan, bapa tu tadi. So dekat situ Tuan Ami kita boleh cakap. Kan? Kita boleh cakap dekat situ. Maksudnya kalau saya nak anak saya 2, 3 pasang baju raya. Lepas tu saya tak mampu. Saya boleh hari raya pertama je saya sediakan. So macam tu ya Tuan Ami, sehebat itu. Orang kata bukan, maksud saya sehebat itu tu maksudnya orang kata benda-benda yang macam ni, cuba tuan-tuan dan penonton yang saya kasih sekalian fikirkanlah kan. Sebab bagi saya ukur baju di badan sendiri. Macam itulah ibaratnya kan Tuan Ami. Sebab kadang-kadang amount yang dituntut oleh pihak, saya terpaksa cakap lah ya Tuan Ami, kadang-kadang kita tidak berpihak pada mana-mana lah. Tapi ingin saya cakap, kadang-kadang jumlah tuntutan yang dimohon oleh pihak isteri juga kadang-kadang tidak munasabah. Itu saya cuba cakap, saya cuba sampaikan. Sebab tu saya kata tuan dan puan-puan, kalau betul ingin mohon tuntutan nafkah, back to the back, maksudnya basic tu, fikirkan tentang anak tu tadi. Keperluan anak. Sebab akhirnya at the end of the day, hakim dia akan tengok yang daruri kita panggil.
yang keperluan tu tadi. Dia tak tengok sangat side-side tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab pertamanya yang nak bayarnya bapaknya tadi. Perak pula dah Tuan Ami. Jadi tu saya cakap tadi. Jadi bapa tu mesti mampu dan mempunyai kemampuan yang secukupnya untuk membayar tu tadi. Okey. Jadi Tuan Ami, kalau saya saja nak share kan, macam saya kata tadi, bila Tuan Ami cakap pasal bantuan lain kan, banyak sebenarnya kita ni kan, kita bukan sahaja ada bahagian sekurang keluarga. Kita mewar-warkan tuan-tuan perempuan, jangan rasa segan silu datang ke bahagian sekurang keluarga. Tuntutlah. Kan kalau katakan ada tunggakan nafkah, datang. Minta khidmat runding cara, konsultasi kita dulu. Lepas tu kita ada Jabatan Bantuan Guaman kan, yang ada juga khidmat runding cara. Kita konsult dulu sebab benda boleh settle. Benda boleh bincang. Kenapa nak gaduh? Dia macam itulah ibarat kan. So kita pun ada Kementerian Pembangunan Wanita sekarang kan, yang macam di mana talian-talian kasih tu Tuan Ami. Apa guna kan? Bincang dulu elok-elok apa semua. Dan di bahagian seorang keluarga, saya nak cakap ada satu lagi unit pengurusan dana. Itu yang specialnya BSK ni. BSK ni Tuan Ami. Sebab kita ada 3 unit yang memainkan peranannya tersendiri. So unit pengurusan dana ni dia ada satu yang memang kita panggil fund yang bersifat revolving fund, which is kita nak bantu ibu-ibu tadi yang semasa dalam proses permohonan tunggakan nafkah ini, kita nak ringankan beban dia. Okay, so kita ada dana. Dana pendahuluan. Yang kita berikan untuk ibu-ibu tadi, sedikit ringanlah beban dia. Kita bagi mengikut jumlah nafkah tadi yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Kalau kata 600 lah kita bagi Tuan Ami gitu. Jadi kita nak bantu ibu-ibu tunggal ni tadi. Siapa kata tak ada bantuan? Ada. Tapi isu dia Tuan Ami, ada dulu orang kata bantuan ke pendahuluan puan? Sebenarnya sekarang Tuan Ami menjadi orang kata bual-bual juga kan. Sebenarnya sekarang ini di seluruh Malaysia telah ditetapkan mengikut surat ikatan amanah, trust deed kita panggil lah. Bahagian seorang seksyen negeri di seluruh Malaysia mengikut, sebab ada yang telah ada bantuan sekarang. Ada bantuan dan ada pendahuluan. Sebab sebenarnya pendahuluan ni bila kita bagi dulu, kita dahulukan duit, sebenarnya nanti akan dibayar semula setelah suami tadi menyelesaikan kes tu tadi. Betul. Hutang bayar tu tadi, hutang tu tadi. So basically-nya Tuan Ami begitulah dia punya konsep unit pengurusan dana. Kita ada bahagian tu. Sebab saya ingin highlightkan sekali lagi, tim OLC sekejap saya nak juga menyatakan bahawa sebenarnya daripada 2022 hingga 2024 sebanyak, kalau 2022 1040 kes pelanggaran perintah nafkah, tetapi telah berjaya diselesaikan sebanyak 774 kes, mencatatkan 74.42%. Tetapi pada 2023 ada 811 kes pelanggaran perintah nafkah, tetapi berjaya diselesaikan 644 kes dengan peratus sebanyak 79.41%. Dan tahun lepas ni Tuan Ami, paling tinggi kita mencatatkan bahawa baki kes pelanggaran perintah nafkah adalah 856 kes dan berjaya diselesaikan sebanyak 703 kes yang mencatatkan peratusan sebanyak 82.13%. So saya pasti peratusan-peratusan ini juga telah dikemukakan di bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, di mana kita orang kata initiate bahagian bahayu, bahagian undang juga memberikan sokongan kepada kita bahagian seorang keluarga bagaimana untuk encourage lagi bapa-bapa ni supaya jangan culas bayar nafkah. Itu dia. So tim kita juga sebenarnya Tuan Ami, banyak kali tim bahagian bailiff, kita panggil bailiff, turun padang ni cari bapa-bapa yang culas tadi. Orang kata akses mereka. Kita ada unit pengesanan maklumat di bahagian seorang keluarga. Kita cari tuan-tuan perempuan sidang penuntut, bapa-bapa yang tadi yang rasa boleh nyorok-nyorok tu, tak boleh dah. Sebab kita dah ada unit pengesanan maklumat untuk ni. So untuk orang kata kesekian kalinya Tuan Ami, saya cuma nak cakap satu benda lah. Sebab kalau kita bercakap mengenai nafkah ni memang tidak akan ada kesudahannya. Sebab tu saya kata kita di BSK sudah cuba untuk bantu ibu-ibu tinggal ini. Sebab bagi saya perkara pertama yang penting adalah maslahat, iaitu keutamaan dan kebajikan anak-anak itu adalah lebih utama. Jadi sebab apa saya kata Tuan Ami, anak-anak adalah masa depan negara. Jadi itu yang saya katakan, sama-sama kita cakna, sama-sama kita ambil perhatian, sama-sama kita sedar bahawa isu nafkah ini dan hak anak-anak ini adalah sama-sama kita kena ambil berat dan ambil cakna, insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor di atas perkongsian tentang peranan sistem sokongan yang sedia ada inilah. Dan makna kata keberkesanan itu telah pun dapat dijelaskan, dapat berjalan kan. Betul. Tapi saya percaya ianya akan satu perkara yang sentiasa berterusan untuk ditambah baik kan Doktor. Betul, insya-Allah. Okey Doktor, jadi kita boleh katakan kita dah hampir menuju ke penghujung siaran kita. Jadi sedikit pesanan terakhir Doktor untuk dikongsikan kepada masyarakat, mungkin kepada para penonton secara umum,
berkaitan dengan isu ini dan juga mungkin pesanan juga kepada mereka yang di luar sana yang berdepan dengan masalah ini, bagaimana mereka dapat berhubung ke nak mencari saluran-saluran nak berhubung dengan PSK ke yang dikatakan ada di negeri-negeri itu. Mungkin boleh. Baik, terima kasih. Itulah kita pun sudah sampai ke penghujungnya, Tuan Ami. Orang kata macam seronok kita nak memberi sharing kepada masyarakat, sebab kadang-kadang masyarakat ni macam saya kata tadi lah, mungkin ada yang dah tahu tapi ada yang tidak tahu. Maksudnya kita cakna. Sebab tu perkataan kesedaran ataupun awareness. Sebab kadang-kadang ya Tuan Ami, mungkin ada yang isu yang kadang-kadang suami pula meninggal dunia, jadi isteri lost, nak buat macam mana? Sebenarnya perlu tahu ahli waris itulah yang bertanggungjawab. Contoh kalau katakan bapa tadi, datuk tadi, bapa saudara sebelah bapa, dan itulah maksudnya sekeliling kita ni, ahli waris tadi itulah yang penting untuk mengambil tanggungjawab untuk membayar ataupun orang kata mengambil berat tentang nafkah anak-anak ni tadi, Tuan Ami. Jadi saya perlu perkatakan bahawa sememangnya kalau saya nak cerita, banyaklah saya ceritakan tadi Tuan Ami. Betul. Tapi sama-samalah kita orang kata ambil tahu, orang kata jangan kita pandang remeh isu ini, kerana isu keuangan ini merupakan satu, nafkah anak-anak ini merupakan satu benda yang memang kalau kita tak jaga, mungkin kita kesianlah pada anak-anak tu. Baik. Itu saja Tuan Ami. Baik, terima kasih Doktor di atas perkongsian yang penuh saya kira bermanfaat kepada para penonton untuk kita sama-sama mengambil ilmu pengetahuan, mungkin baharu, mungkin kita kembali buat homework kembalilah kan. Betul. Apa sebenarnya yang dikatakan nafkah dan juga tanggungjawab. Betul. Yang berkaitan tentang nafkah ini. Tentunya kita juga dalam hasrat untuk melahirkan institusi kekeluargaan yang harmoni, yang hidup dengan peranan yang dimainkan secara berkesan, terutama lelaki, para suami, ibu, para bapa, lelaki qawam yang ingin dihasratkan untuk kita bangunkan. Begitu juga dengan institusi kekeluargaan yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Siti Madiha binti Ruzmi, penolong pengarah bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, atas perkongsian dengan kita pada hari ini. Dan insya-Allah para penonton jangan lupa untuk terus ikuti program online Legal Clinic, segalanya tentang anda, dan jangan lupa jika ada sebarang persoalan yang lebih memerlukan kepada privacy untuk dijawab oleh para pegawai, boleh isikan butiran anda dalam platform e-konsultasi yang terdapat di ruangan komen kita pada kali ini. Jadi sekian saya daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.